forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Long Mak Adam tentang isu kata Zahid UMNO terbuka terima semula Hamzah. Saya baca detail sedikit. Presiden UMNO berkata pintu rumah bangsa sentiasa terbuka untuk pemimpin atau mana-mana individu yang ingin bersama parti itu semula. UMNO sentiasa bersikap terbuka untuk menerima semula mana-mana individu kembali menjadi parti itu, termasuk timbalan Presiden. Kabar angin kencang, Hamzah Zainuddin bakal dipecat. UMNO pun ada komen untuk sedia terima dia semula. Presiden sudah mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa kita bersedia untuk menerima. Itulah tujuannya rumah bangsa. Rumah bangsa ni tuan-tuan, untuk menerima siapa juga yang betul-betul berniat dan ikhlas nak masuk UMNO. Tapi janganlah letak syarat, jangan letak syarat nak jadi MT ke, nak jadi wakil, nak jadi calon pilihan raya ke apa ke. Masuk secara ikhlas. Kalau kita nampak keikhlasan tu bagus, insya-Allah orang yang berapa puluh tahun ikhlas pun belum tentu jadi calon. Tapi kalau kita yakin kamu betul-betul dah taubat, betul-betul nak bersama dengan kita, tak mustahil parti pun boleh buat keputusan untuk bagi kamu jadi calon. Ini atas kepimpinan saja. Kepimpinan akan buat keputusan, tuan-tuan. Okey. Ronald Kendi, dia pun dah suruh Muhyiddin kat jawatan Lepas tu Tun Faisal bidas dia, cakap hang tu dekat Sabah, apa hang boleh buat, kosong kursi je. Dia yang tinggal yang menyokong Muhyiddin ni, saya nampak lah yang betul-betul tegar menyokong Muhyiddin ni tinggal Azmin, tokoh semburit negara. Tinggal Peja, tokoh disko kat rumah dia tu. Dan seorang lagi kawan lama saya ni lah, Tun Faisal. Nak buat macam mana, dia ketua perangan kalau dia pun tak sokong presiden dia, huyup dia. Kalau Hamzah jadi presiden, dah tentu-tentu dia berhenti daripada menjadi ketua perangan. Hamzah mestilah lantik ketua perangan baru. Jadi apa jadi sekalipun, dia kena pertahankan Muhyiddin Yassin sebagai presiden bersatu, kerana nyawa dia sebagai ketua perangan terletak di tangan presiden bersatu. Kalau berhenti Muhyiddin, alamat Hamzah dah tentu-tentu akan tukar ketua perangan yang baru. Ini kita kena faham kenapa Tun Faisal beria-ria belasah Hamzah, belasah Wan Saiful Wan Jan, dia belasah Mak Jagon, lepas tu dia belasah Ronald Kendi. Sebabnya dalam bersatu hari ni ada tim A yang bersama dengan Muhyiddin dan tim B yang bersama dengan Hamzah. Tapi yang saya pasti hanya tinggal 3 Abdul yang hari ini, tuan-tuan, bersama dengan Muhyiddin Yassin. 3-3 ni bukan ahli parlimen. 3-3 ni bukan ahli parlimen. Dari segi kekuatan, saya tengok Hamzah jauh lebih kuat berbanding dengan baik Azmin Ali, baik siapa nama, Tun Faisal, begitu jugalah dengan Peja. Okey. Wan Faisal pun kata jangan jadi macam Pondan, baling batu sembunyi tangan. Kalau pecat betul-betul. Memanglah Wan Faisal memang nak supaya mereka ni dipecat. Sebab mereka pun belajar melalui UMNO. Contohnya tuan-tuan, kita ada pengkhianat, nama dia H2O, bila dia membantu Atok, kita diam lagi. Tetapi bila lepas pilihan raya 2022, dia bantu Muhyiddin dapatkan SD daripada 9 orang yang lain, termasuk diri dia 10, maka akhirnya kita menggantung dia. Kenapa UMNO tak memecat Hishamuddin Tun Hussein, tuan-tuan? Sebab the moment kita pecat Hishamuddin Tun Hussein, dia jadi seorang ahli parlimen bebas. Jadi dia boleh masuk bersatu. Jadi tak pasal-pasal kursi BN hilang satu daripada 26 daripada 30 jadi 29. Kursi bersatu pula tambah satu. Jadi itu sebab
kan? Bersatu pun pandai. Itu hari dia bodoh sekejap. Dia melantik, dia memecat. Dia pecat kan? Yang berapa orang tu? 6 orang dia pecat. Dia pecat tu, dia orang tu jadi ahli parlimen bebas. Dia orang boleh masuk UMNO bila-bila masa. Dia orang pun boleh masuk PAS bila-bila masa. Bebas. Tidak lagi terikat. Tapi Hamzah ni dia kena sama macam Isyamuddin kena. Jadi kokang mati beragan. Nak pergi ke UMNO tak boleh, nak pergi ke tempat lain pun tak boleh. Itu sebab dia gantung saja, tuan-tuan. Dia gantung. Sebab kalau misalnya Hamzah bawa ahli-ahli parlimen ni masuk UMNO, tiba-tiba jumlah ahli parlimen UMNO melonjak lah, tuan-tuan. Macam mana dulu satu ketika zaman Tun Dr. Mahathir, ketika zaman Scheme of Things Muhyiddin Yassin, 16 orang ahli parlimen UMNO dicuri oleh Bersatu. Kali ni kalau dia pecat, sekalilah tuan-tuan, walaupun ada akta anti lompat parti, mereka boleh menyeberang ke parti lain. Ni kena faham. Itu sebab mereka digantung saja. So, okey. kan Presiden dah pernah cakap sedia terima balik kan, untuk geng-geng tu. Tapi Isyam Jalil cakap dulu lain, no Bersatu, no Anwar, no AP. Tapi sekarang semua yes. Cakap semua Isyam Jalil ni kategori bodoh yang tak habis, kan? Sebab ambil contohlah, Presiden cakap no Anwar, no DAP, no Bersatu. Bila Presiden cakap? Presiden cakap tu selepas kita ditikam oleh Bersatu ketika berlakunya pilihan raya Sabah. So selepas itu kita nekat, kita tidak mahu lagi bekerjasama dengan musuh-musuh politik kita. Itu sebab pilihan raya Melaka kita tak ada kerjasama, kita go solo. Johor kita go solo. Pilihan raya pusat pun kita go solo. Tapi kenapa pilihan raya, selepas pilihan raya pusat 2022 UMNO kerjasama dengan DAP, UMNO kerjasama dengan Pakatan Harapan? Kenapa? Sebab pada ketika itu Tuanku titahkan supaya Perikatan Nasional kerjasama dengan Pakatan Harapan. Mereka tak nak. Bila mereka tak nak, hang government, kerajaan tergantung. Macam Thailand ketika tu, ekonomi semua rosak. Takkan nak tengok benda tu berlaku di Malaysia, dan akhirnya rakyat yang menjadi bangsa. Maka tuanku titahkan supaya BN kerjasama dengan PH. BN ada 30, PH ada 82. Ngam-ngam 112. Kita boleh bentuk kerajaan. Itu ialah peristiwa selepas pilihan raya. Tak ada pilihan. Daripada kerajaan tu tergantung, rakyat jadi susah, maka kita akur dengan cadangan ke bawah duli Tuanku Agong 16, kita tubuh kerajaan perpaduan. Dan saya nak beritahu, ketika tubuh kerajaan perpaduan tu, Hisham Jalil ialah ketua penerangan UMNO. Dia sokong kerjasama dengan PH, dia sokong kerjasama dengan DAP. Itu sebab saya nak beritahu, Isyamuddin Hisham Jalil ni manusia yang tak ada pendirian. Ketika itu dia sokong. Bila dia jadi tak sokong? Budak tak cerdik setengah masak ni, apa dia buat? Dia baru dilantik jadi ketua perangan. Kau baru jadi ketua perangan, kan? Dah lah kerja sebagai ketua perangan, dia tak buat, kan? Dia duduk cerita, dia pergi sana, pergi repair kereta pun dia pergi cerita masuk dalam Facebook dia. Itu kerja ketua perangan. Yang bingainya Hisham Jalil ni, dia pergi bertanding Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Kau baru dilantik ketua perangan, kau dah jadi ketua perangan tu, tak payahlah bertanding MKT UMNO. Kau nak bertanding juga MKT UMNO. Bila kau dah menang MKT UMNO, ada seorang calon naib presiden kalah, Datuk Zahid lantiklah calon naib presiden tu menjadi ketua perangan.
Kau dah ada dalam Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Dia marah. Kan? Dia marah. Lepas tu minta nak jadi pengurusi JLC. Dato' Zahid bagi 2 JLC, tapi tak jadi pengurusi lah. Dia ingat dia Oxford ke apa benda lah, yang belajar dekat Harvard ke apa macam mana kan. Dia orang ingat dia orang ni cerdik sangat kan. Dato' Zahid bagi 2, dia tak nak, dia nak jadi chairman juga. Last sekali jadi tukang batu and tukang simen. Sebaik tak jadi mata-mata and policeman. Isyam. Belajar tinggi-tinggi tapi bebal sampai PhD. Ni masalah dia. Bukan saya Nur Omar pula. Ya. Nur Omar ajak BN dan PN gabung semula. Ya. Bagi dominasi orang Melayu. Saya nak beritahu dengan Omar, lupakanlah. Jangan bazir masa. Kan? Hari ni kalau nak orang Melayu terbela, kita kena ambil semangat Barisan Nasional. 61 tahun BN memerintah, negara aman damai. Sebab apa? Sebab kita ada multiracial government. Kalau kita ikut otak Norma, ikut otak Anwar Musa, kan? Kita buat kerajaan Bumi Putra seperti mana Muhyiddin buat selepas langkah Sheraton. Ada 114 kursi. Masa tu okey lagi, ada 114 kursi. Sekarang kalau buat 112 pun tak ada. Tak cukup. Betul tak? 114 kursi, 3 orang tarik sokongan, kerajaan lingkup. Itu sebab pelaburan langsung asing tak masuk. FDI merosot dengan dahsyatnya zaman Muhyiddin. Itu sebab hutang kita berlipat kali ganda naik zaman Muhyiddin. Sebab apa? Sebab bila tidak ada pelaburan langsung asing masuk ke dalam negara kita, kita punya mata wang jatuh, bursa saham Kuala Lumpur jatuh, kadar pengangguran meningkat, jenayah meningkat. Kita dah ulas benda ni berpuluh kali, takkan tak masuk dalam otak dia orang ni. Hari ni tengok, memanglah orang Melayu masih lagi emosi. Apa benda baik FMX buat semua dia kata tak bagus, kan? Tetapi realiti dia, kita tengok prestasi kita. Bila kita ada 2/3, sekarang ada lebih kurang 153, 155, 154 macam tu lah sokongan. Ada 2/3 kuat. Pelabur yakin, barulah kita tengok hari ni mata wang kita berapa punya kuat. 3.93 92 kan. Kita pergi ke Indonesia, kita menjadi semakin jutawan. Pergi ke Thailand pun dah sikit hari lagi okey. Sekarang dah okey lah kan. Lepas ni lagi okey. Sikit hari lagi mungkin RM10 kita sama dengan 100 baht. Ni ke arah itu kan. Hari ni kita nak pergi keluar negara pun duit kita besar kan. Siapa untung? Kita lah untung, rakyat lah untung kan. Bursa saham Kuala Lumpur pun lebih 1.7 1,700 mata kan. Zaman Muhyiddin apa jadi? Zaman Ismail Sabri apa jadi? Lingkup kan. Apa lagi kita nak? Kadar inflasi kita pun merosot kan, menurun. Kita punya OPR pun konsisten 2.75, tak membebankan rakyat. Kalau naik OPR apa jadi? Naik OPR, kadar bayar balik pinjaman perumahan, pinjaman peribadi naik. Rakyat merana tak? Merana. Kalau nak balik zaman kegelapan Muhyiddin, silakan, tak ada masalah. Jadi saya nak beritahu, kenapa orang Melayu, India, Cina boleh hidup senang zaman sekarang? Sebabnya kita ada lebih 2/3 majoriti. Dan lebih 2/3 majoriti ni kerana ada
kerajaan campuran. Dalam tu ada India, ada Melayu, ada Cina, ada Kadazan, Dusun, Lumbawang, Iban, Dayak, Melanau, semua ada. Kan? Yang ini yang diperlukan. Dah bukan masanya untuk Melayu je. Sebab terbukti kalau Melayu berpakat hanya di kalangan Melayu, yang paling rugi Melayu. Bangsa mana yang paling lingkup ketika Muhyiddin lockdown satu negara? Orang lain 2 minggu, 2 bulan paling lama lockdown. Kita 18 bulan. Kejap buka, kejap tutup. Sekejap PKP, PKPD, PKPP, macam-macam jenis PKP dia buat. Kan? Supaya tidak dibuka parlimen, supaya tidak berlakunya undi tak percaya pada dia. Yang jadi mangsa kita, yang jadi mangsa orang Melayu, yang kena mengemis duit KWSP orang Melayu, yang kena pinjam along orang Melayu, yang tak boleh bayar along kebanyakannya orang Melayu. Kadar bunuh diri meningkat 143% zaman Muhyiddin, orang Melayu. Ini kena ingat. Okey, ada lagi. Kita saya baca detail lagi ke FMT. Presiden Parti Zahid Hamidi berkata pintu rumah bangsa terbuka untuk pemimpin atau individu yang ingin bersama UMNO semula perah objektif penubuhan kegagasan tersebut. Sebagaimana objektif penubuhan rumah bangsa, ia terbuka kepada siapa sahaja yang ingin kembali atau menjadi UMNO, sama ada secara individu maupun berkumpulan. Kalian tuan terus support channel Hang Duk Mana. Jumpa lagi. Assalamualaikum.